Saya nak cerita sikit pasal Alessandro Bastoni, pertahanan kental Itali daripada Inter. Macam yang saya pernah cakap sebelum ni di channel Wasabi saya, Barcelona memang serius nak dapatkan dia. Dan ini bukan sekadar permainan media masa nak tekan mana-mana pihak lain, tapi ia adalah perkara yang sangat serius dan betul. Dari pihak pemain pula, Bastoni ni dia dah tahu tentang minat Barcelona. Sebab minat ni betul-betul kuat dan betul. Jadi sekarang ni perbincangan memang tengah berjalan. Confirm urusan pemain Bastoni memang on. Dan dari pihak Inter pula, macam mana situasi dia? Dari pihak Inter, banyak kabar angin daripada Sepanyol cakap mungkin akan ada swap deals antara Inter dan juga Barcelona. Nama pemain yang disebutkan ialah Gerard Martin. Tapi daripada info yang saya baca daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai mengatakan bahawa Barcelona ni dia nak kekalkan Gerard Martin. Jadi buat masa ini tiada sebarang perkembangan lanjut lagi tentang pemain tersebut. Tentang pemain lain pula, saya tak tahu pun Inter minta pemain lain daripada Barca untuk dalam rundingan ini. Setakat ini belum ada rundingan club to club. Barcelona pun belum reach out ke Inter dan membuat tawaran lagi. Masih awal lagi sebab seperti kita tahu Barcelona tengah fokus di dalam saingan Liga Juara-Juara dan juga La Liga, manakala Inter pun duk sibuk berlawan untuk menjulang kejuaraan. Jadi tak nak timbul sebarang isu sekarang. Kalau dekat musim panas nanti, lepas Bastoni dan Barcelona berbincang, barulah kita boleh tengok sama ada persetujuan dengan Inter. Banyak kabar angin dari Itali juga. Mula-mula cakap tentang harga sebanyak 50 juta. Lepas tu ada pula kata 70 juta. Dan minggu depan mungkin ada angka lain pula untuk harga perpindahan tersebut. Masih tak jelas lagi sebab Bastoni seperti kita tahu, ia adalah pemain penting untuk Inter. Mereka takkan nak jual macam tu saja. Sebab kalau Barcelona nak dapatkan dia, proposal tu kena betul-betul power. Tapi satunya pasti, buat masa ini swap deal masih lagi cool down. Tiada apa-apa lagi daripada pihak pemain. Perbincangan masih lagi berjalan. Jadi kita tunggu perkembangan seterusnya tentang perpindahan ini.